Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku Download SG. Bertemu lagi kita dalam channel ini. Okey, hari ini kita akan cuba memancing di dalam kawasan yang penuh seram, daerah Tiwan yang penuh dengan misteri. Walau bagaimanapun, kita tetap akan meneruskan hobi kita untuk sahabat-sahabat yang di rumah supaya tidak membosan melihat video ini. Walaupun ikan tidaklah sebesar-besar paus, shark ataupun whale, tapi setidak-tidaknya bolehlah buat sahabat-sahabat tidak bosan di rumah kalau tidak ada apa-apa yang sahabat buat. Walaupun seperti sahabat-sahabat nampak air sungguh, angin pun tak ada, memang faham sahabat. Memang panas cuacanya di sini, auranya sungguh berlainan. Okey sahabat, terima kasih kepada dah subscribe channel ni dan saya akan update lagi nanti kalau ada strike sahabat. Okey, Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat aku dah laut Tapi yang ni dipandang ikan emas ataupun ikan tanda ataupun ikan mata dua yang satu, dua mata dua Dan ikan ni selalu berada di lautan-lautan air yang tak berapa dalam Kalau yang besar tu mungkin air dalam 15 atau 16 meter Tapi ikan ni kalau kita buat asam pedas, goreng pun memang sedap sahabat. Nama dia ongah tanda ataupun orang panggil ikan tanda ataupun dotfish. Okey sahabat, kita akan riliskan, kita akan kas lagi sahabat. Okey sahabat-sahabat, seperti biasa kita akan riliskan ikan ni ongah tanda ni. Kita akan riliskan dulu. Okey, kerana hari ini kita cuma test bagaimana dia punya respon kita akan cuba hari ni. Tapi yang ni kita akan rilis dulu lah. Okey, kita dapat ketam pula. Walaupun memancing nampak saya menggunakan dua mata kail nampak. Tapi kita mendapat rezeki ketam Okey, ni dipanggil ketam renjong ataupun ketam bluefish tuna yang dinamakan oleh orang-orang barat. Tapi kalau kita di sini namakan ketam ataupun ketam sepik satu ataupun the blues. Okey, kita akan riliskan nampak sahabat mata kail tu kena kat badan dia. Okey, kita akan riliskan dulu. Okey, kita strike lagi sahabat, kita strike lagi. Yang ni namanya gloat-gloat ataupun yang dibahasakan panggil gloat si gloat-gloat. Okey, kerana warna dia agak silver dan punya mata dan sisik sahabat tapi ikan ni kalau goreng pun sedap sahabat. Ni ikan dia Okey, hasil dari berbagai jenis
Tapi kita akan cuba lagi sahabat, untuk sahabat-sahabat yang di rumah sana kan. Okey, kita riliskan dulu ikannya.